Okey, mainan aku dah sampai. Lama ni aku hitam ni. Dah sampai. Bateri dengan cas. Besok kita nantikan Okey, first try Tapi malangnya dia punya jarak dia terlalu dekat. Dah lose contact. Dah lose channel dah tak dapat time ni. Jadi aku terpaksalah kena dekatkan diri aku dengan drone. Pick up. Home point updated. Apa lu hujan? Tu bumbung bocor lah. Abang dah buat abangnya? Ha? Ha? Bomba abang dah buat? Lepas tu kereta pun sebat. Ha? Tinggi? Tinggi? Kenapa? Boleh buat video? Video ni? Boleh. Tengok ke atas tu, atas. Saya tengok lah. Nah. Rumah siapa ni rumah kau? Rumah abang kan? Rumah saya ni, kau ada kat mana? Pak, dia duduk atas rumah abang. Haa. Ini ke? Asal ada ni? Ini buat air. Air sumbat ni. Ni takut. Tak ni, ada batu-batu ni. Ni semua buat air. Dah hadang air nanti. Siapa lagi Pak Jamal lah.
Ni. Sini ke sana rendah. Sana. Pergi ujung. Pergi ujung nak. Ni ujung kaki ni. Tu. Depan. Sini. Oh, ni tu ni kena lepas. Saya punya ni tak boleh. Saya punya masuk air ni kan, daripada salon atas ni. Tepi tu sini. Salon ni. Berapa ni kau beli ni? Depan sikit, depan ni. Depan. Kat salur air kau. Depan. Depan lagi, lagi depan. Atas sikit. Rendah tau. Tengok ni. Sama jugalah, patut dia melekat dekat papan manis tu, betul? Ni papan manis ni. Dia pasal Dia angin gendah situ. angin tolak. Ya, macam abang juga kat sini gendah kau punya. Pasal air tak turun. Tak zoomnya, tadi dia tengok pun alamak. Low battery. Alamak. Return to home promptly. Alamak, ada gol. Dah habis bateri Balik nak balik nak. Ini charge lah. Ni kau beli ni awak? Beli lah. Battery level is low. Aircraft will return to the home point in 10 seconds. Tanya dia tu sana. Balik. Return to home. Balik rumah. Hey. Critically low battery warning. Landing. Alamak, dia dah hubung lah. Sini. Dah kena pakai tangga ke? Critically low battery warning. Boleh lagi, naikkan balik. Tak boleh. Mana balik? Dia dah lalu lah. Dia buat tangga. Pagi-pagi dah bikin hal. Pagi-pagi dah bikin. Hai, anak dia tu. Dia pagi dah bikin hal lah. Dekat ni. Mak melendut lah.